Anda apa yang paling mencabar semasa bulan puasa? Dugaan kawan-kawan lah. Assalamualaikum, kita orang daripada KB Batu Wharf. Hari ni, nama saya Ainis. Nama saya Puteri. Nama saya Aina. Okey, hari ni kami bertiga nak terjauhkan, nak tanya pasal situasi di bulan Ramadan. Soalan dia, apakah azam cikgu untuk bulan puasa tahun ni? Azam saya untuk bulan puasa tahun ni ialah menambahkan lagi lah, orang kata, ilmu dan amalan. Okey, nak tanya apa makanan yang diminati waktu sahur dengan berbuka? Makanan mok, sebab makanan mok tiada tandingan. Apa menu berbuka satgi? Menu berbuka satgi saya ialah nasi putih dengan sambal sotong. Apakah makanan dan minuman yang paling Acik suka bulan puasa? Makanan dan minuman. Makanan tu macam nasi goreng, minuman tu macam air temikai, air tebu, macam tu. Selalu lepas terawih, cikgu selalu buat apa? Selepas terawih selalunya saya bertadarus, kemudian ada qiyamul-lail lah. Lepas terawih, apa yang selalu anda lakukan di rumah? Baca surah Al-Mulk. Nak tanya apa pengalaman yang paling mencabar masa bulan puasa dekat tempat kerja? Ya. Di bulan puasa ni saya kerja menservis gearbox, gearbox auto transmission. Kita menanggalkan gearbox daripada kenderaan. Dan dia ada cara untuk mengatasi mengantuk atau tak fokus waktu bulan puasa ni tu sekolah. Dia punya cara senang Dia jangan paksa. Jangan terlampau paksa diri. Cikgu ada tak pengalaman mencabar di tempat kerja waktu bulan puasa ni? Pengalaman yang mencabar bulan puasa tu, biasalah kita kan bertemu dengan anak murid. Ada kala kita marah, ada kala macam kita pun letih kan. Macam itulah pengalaman ni, tu je lah, taklah mencabar mana pun. Okey, apakah tempat favourite untuk berbuka puasa? Tempat favourite untuk buka puasa kat masjid . Okey dah. Juadah kegemaran anda. Dekat DM kami paling suka ayam dengan daging. Hampa mengatasi masalah kurang fokus dengan mengantuk masa kelas masa bulan puasa ni? Dan tugasan yang cikgu bagi supaya kami tak fokus lah kat benda ni. Kalau masa kosong tu kiranya mengisi masa kosong tu dengan benda-benda yang belum diselesaikan. Okey. Apa beza pengalaman tahun ini dengan tahun-tahun sebelum ni waktu berpuasa? Tahun-tahun sebelum ni berpuasa dekat rumah. Tahun ni kita berpuasa dekat asrama je, geng. Okey, terima kasih. Sama. Bye.